melihat landscape peruncitan 30 tahun dulu, persaingan peruncitan adalah di antara kaum di Malaysia ni. Kita bersaing dengan orang Cina, dengan orang India, begitu mereka sebaliknya dengan kita, kan? Jadi persaingan itu adalah di atas persaingan, di atas padang yang rata. Mereka menggunakan RM, kita menggunakan RM juga, kan, di bawah terik matahari yang sama. Cuma yang membezakan usaha masing-masing yang menentukan kejayaan. Dan bila masuk era 90-an, tidak pernah peruncit-peruncit di Malaysia ini menyangka, baik Melayu, baik Cina, baik India, yang kita terpaksa bersaing dengan peruncit daripada England, peruncit daripada Amerika, Perancis, Carrefour Perancis, Tesco England, Makro Holland pada masa itu, Jaya Jusko Jepun. Tak pernah, jangan kata kita orang Melayu, kan, orang Cina yang dah lama berniaga, bertapak berniaga pun tak pernah bermimpi akan menghadapi persaingan sebegini rupa, kan? Dan mereka ini datang dengan modalnya multi-billion, bukan multi-million, dan multi-billion yang memang dah establish. Kita ni dekat Malaysia ni baru nak belajar menyawa dalam niaga. Dan tidak cukup dengan itu, mereka datang dengan euro, dengan pound sterling. Situ kita halah dah. Jika mereka mengeluarkan modal 1 pound, kita nak kena cari 5-6 ringgit nak lawan dia, baru break even dengan dia. Kalau mereka menggunakan euro, kita nak kena cari 5 ringgit nak lawan dia, kan? Kalau dia beli tanah berharga 1 juta, bagi kita 1 juta ni besar nak beli tanah, selepas 10 kali fikir, 10 kali fikir lagi. Tapi bagi dia, kalau 1 juta ringgit, kalau tukar dengan duit euro, baru 200,000 euro. So masa ni pada mereka adalah satu kesempatan yang besar. Dan semenjak tahun 90-an itulah merupakan satu nightmare, iaitu mimpi ngeri bagi industri peruncitan di Malaysia. Tidak cukup dengan kebanjiran hypermarket besar ini, dengan modal yang besar, dengan kekuatan yang besar, kerajaan pula ada share 30% dalam setiap hypermarket ni tadi, baik Tesco, Carrefour maupun Giant. Melalui share ini, melalui syarikat-syarikat kerajaan, GLC kerajaan seperti Sime Darby untuk Tesco, KWSP pula untuk Giant. Duit tabungan kita dalam KWSP untuk hari tua kita digunakan untuk melabur dalam Giant, lawan kita balik. So sedia lemas dengan fenomena sedia ada ni kepada peruncit-peruncit tempatan, datang pula kebanjiran 7-Eleven. Boleh dikatakan dalam setiap ceruk kampung ada 7-Eleven. Bahkan dalam satu kampung tu ada 5 7-Eleven kadang-kadang dalam satu kampung je. Jadi peruncit yang sudah sedia lemas tadi semakin lemas, kan, dengan kehadiran yang ada. Jadi sebab kek yang ada nak makan tu kecil, yang nak share-nya ramai. Kek perniagaan tu sangat kecil, kan, yang nak share-nya ramai, kan. Tambah pula dalam konteks Negeri Terengganu kita ni, penduduk Negeri Terengganu kita ni sangat kecil. Jumlah penduduk bagi daerah Pulau Terengganu belum lagi sampai 500,000 juta. Kalau nak ikutkan guidelines yang telah dibuat oleh Kementerian Perdagangan bahawa untuk pembangunan sebuah hypermarket mestilah penduduknya tidak kurang daripada 350,000 bagi satu hypermarket. Barulah jumlah yang ada itu dapat menampung peniaga yang sedia ada, peniaga tempatan terutamanya, dan untuk jangka masa panjang hypermarket itu sendiri. Dan dalam hal ini TPM menegaskan pada tahun lepas ni, menegaskan dalam sebuah laporan akhbar, mengatakan bahawa untuk negara Malaysia, rakyat negara Malaysia menjana transformasi pendapatan tinggi, akhirnya akan bergantung kepada kejayaan atau kegagalan usahawannya. Itu realitinya. Tapi apa yang kita buat ialah, prinsip kita ialah anak King Kong di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Dan tidak cukup dengan hypermarket tadi, datang pula kedai rakyat satu Malaysia yang melemaskan lagi keadaan yang telah sedia lemas kepada peruncit kampung dengan 7-Eleven, dengan hypermarket. Datang pula kedai rakyat satu Malaysia. Dan kalau di Terengganu ni, tambah satu lagi pula kedai tea shop kerajaan negeri punya. Jadi tuan-tuan dan puan boleh bayangkan apa akan jadi kepada peruncit tempatan. Ini dibuktikan apabila utusan Malaysia pada 13 Ogos tahun 2009 melaporkan bahawa melalui kajian di PMM mendapati 14,000 buah kedai runcit Melayu bakal ditutup kerana masalah ini. 14,000 tuan-tuan, bukan 1,400. Dalam kerajaan duk war-warkan, kita nak memperkasakan perniagaan Bumi Putera, tapi 14,000 buah kedai runcit akan ditutup, kedai runcit Melayu, yang disebabkan oleh kebanjiran macam ni. Sebab saya pun heran, saya pernah, kalau kerajaan nak buat proton, buatlah, sebab rakyat tak mampu nak buat bisnes proton, automobil. Kalau kerajaan nak buat bisnes telekomunikasi, ambil lah.
Tapi kalau bawang, beras, gula, ikan kering pun kerajaan nak buat juga, kerajaan negeri pun nak jual juga, apa yang tinggal pada rakyat? Perniagaan apa lagi yang tinggal pada rakyat? Rakyat tak mampu nak buat kilang proton. Rakyat tak mampu nak buat kilang CD, kilang komputer. Kalau seorang askar atau polis pencen dengan pencen 2-30 ribu, sekurang-kurangnya dia mampu buat kedai kunci kat kampung dia untuk menampung keluarga dia. Tapi bila kerajaan panggil hypermarket, tea shop, kedai rakyat satu Malaysia mari buka sebelah dia, apa lagi yang tinggal? Inilah fenomena yang sangat besar. Sektor peruncitan memberi ruang pekerjaan yang cukup besar kepada orang tempatan. Tapi apabila hypermarket masuk, mereka mengutamakan Bangla dan Nepal nombor satu, yang akhirnya orang tempatan hilang peluang pekerjaan. Dan ini menambahkan lagi beban kepada pengguna tempatan apabila kehilangan pendapatan. Jadi sudah pasti kerja kerajaan sepatutnya menjadi fasilitator kepada kami peniaga, tapi mereka memilih untuk menjadi kompetitor kepada kami. Inilah masalah besarnya. Pihak Media Plus melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media Plus asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.